sesuai dengan tuntutan masa dan menenggelami harapnya kemelut yang membadai Angkatan Tentera Malaysia baru-baru ini. Tetapi wajar saya mulakan dengan menyinggung sedikit tentang kemelut yang berlalu, kerana ini suatu perkembangan yang mengejutkan bukan sahaja negara tetapi dunia. Kita baru lagi agak reda bicara soal skandal kewangan dan sekarang masih bergelut dengan isu rasuah dan penyelewengan dana. Tentunya seperti mana yang juga disentuh sebelum ini oleh Menteri Pertahanan, dia tidak harus mewakili seluruh anggota, sama ada di Kementerian Pertahanan, dan dalam negeri dan agensi penguatkuasaannya. Jadi saya ingin dijelaskan bahawa integriti, iltizam, semangat dan daya tahan anggota tidak harus dijejas, kerana majoriti besar tahu tanggungjawab mereka, tahu amanah yang digalas oleh mereka, dan tahu bahawa negara bergantung kepada khidmat dan kesiapsiagaan mereka. Saya tidak mahu segelintir isu yang menyelubungi segelintir orang itu, walaupun masih dalam siasatan dan keputusan mahkamah nanti, tapi tidak harus menyebabkan tercoreng muka dan gambaran dan status pegawai tentera di semua peringkat yang berkhidmat dengan baik. Saya mengharapkan mereka tetap dengan pendirian mereka, tegas, berkhidmat, dan negara ini mencapai prestasi yang baik dalam bidang ekonomi, lantaran keamanan yang kita nikmati.